sekolah Cina aku mahal. Kelas aku ada aircon. Betul. Pada zaman dulu mana ada kelas sekolah ada aircon, aku sekolah ada aircon. Jadi ayah aku ni dulu kerja dengan orang Cina. Bos dia Cina. Dia kerja peling besi semua kan. Jadi bos tu yang tengok muka aku macam Cina, you hantar anak you sekolah Cina tak tak apa air bayar kan. Bagus kan. Aku sekolah 6 tahun. Belajar main-main lah. Free. Aku kat rumah tak tidur, Jod. Aku tidur kat sekolah. Kau tak nekon. Panas, Jod. Sampai darjah 6 lah. Sampai darjah 6 bodoh. Tidur kat sekolah. Takkanlah bijak pula tidur kat sekolah. Jadi bodoh, Jod. Apa bagi campur matematik? Okay, 3 darab 4. 9 belajar 5. Weh, bodoh lah. Kan? Aku dah kata. 3 darab 6. Bulan 7. 7 darab 2. Apa 300? Betul lah. Betul lah. Aku bodoh tak main-main, Jod. Betul, nampak serius.